Alright guys, Assalamualaikum. So saya akan buat short video. Saya akan buat short video kenapa saya sell di area sini. Sebab dekat belah kiri ni kita ada satu SPR dekat M30. M30. Cuma first setup tadi, untuk first sell kita tadi dekat 11, kita terkena di area mana? Di area sini. Lepas tu dia junam balik kan. Lepas tu dia junam balik. Tengok dekat M5 ada apa. N5 kita dah ada HNS. Tetapi korang kena ingat dekat lower time frame punya reversal pattern. Lower time frame punya reversal pattern dia tak berapa kuat, tetapi boleh juga korang gunakan sebagai second second confirmation. Boleh digunakan. Tetapi macam saya selalu cakap, korang kena titik berat higher time frame, H1 dan ke atas. M30 pun dah kira okey lah. M30 pun dah kira okey. Alright, itu saja. Mudah. Kenapa gold reject dekat bawah ni? First kita tengok apa yang ada dekat belah sini. Dekat belah sini kita nampak ada satu H4 RBS, resistance become support. Dia dah touch dah. So dah sampai dah kita punya TP sebenarnya. Kita tak boleh nak hold dekat area situ. Bahaya, agak bahaya. Alright, itu sahaja guys. Saya harap korang faham, boleh hadam, boleh apply untuk korang punya trading bila korang trade nanti. Alright, Assalamualaikum.